segala projek gila Mr. Beast. Beastland, my brand new theme park, opens up in less than 24 hours. Mr. Beast sekarang bukan setakat YouTuber paling kaya. Dia baru je rasmi buka theme park sendiri, Beastland, dekat Riyadh, Arab Saudi. Theme park ni membawakan set video Mr. Beast ke dunia nyata. Tiket masuk dia murah je, start dari $7 sehingga $66 untuk package VIP Beast Mode Plus. Tapi pulangan dia pun gila babe. Sambil kita main game macam dalam video Mr. Beast, kita pun sebenarnya berpeluang menang hadiah sampai 1 juta rial atau 1.1 juta ringgit. Tapi ramai pelik, kenapa buat kat Arab? Kenapa bukan kat US? Rupa-rupanya Mr. Beast dedahkan satu rahsia. Majoriti fans dia sebenarnya bukan orang Amerika. Bagi dia, Arab Saudi ni kira tengah-tengah dunia. Jadi senang untuk fans dari Asia atau Eropah datang berkumpul. Projek ni sebahagian daripada festival Riyadh Season. Maksudnya Mr. Beast tak abaikan fans dari luar. Dulu kita mampu tengok kat skrin telefon je. Sekarang fan antarabangsa betul-betul boleh pergi fight untuk rebut hadiah jutaan ringgit tu depan mata. So, ni membuktikan Mr. Beast ni memang betul-betul faham audience dia dan dia tahu cara nak hargai peminat. Persoalannya, tak ada ke yang nak belanja aku pergi sana? Kalau ada, meh kita bincang tepi. So, itulah